Assalamualaikum kawan-kawan. Welcome back to channel Abang Am. So this time Abang nak take kawan-kawan semua bersama Abang bercuti di Cape Town, South Africa. Okay, trip ni berlaku pada 2024. Siapa yang belum tengok video-video sebelum ni akan tahulah kenapa video lama ni sekarang baru Abang buat. Sebab dulu Abang tak tahu nak buat video, sekarang baru belajar. So ni pun slow-slow Abang edit sikit-sikit. So trip ni Abang pergi dengan mak ayah Abang dan sahabat baik Abang daripada Sin Stadika, isteri dan anak dia, dan juga ada sahabat baik lagi seorang lah. So kami pergi, actually kami bercuti ni kami pergi asing-asing flight, jumpa di sana. Sebab trip ni Abang dengan mak ayah bertolak pada hari raya pertama 2024. Maknanya pagi tu kami sembahyang raya dulu di KL. Lepas tu baru kami bertolak naik flight malam. Okay, so bila kami sampai di Cape Town raya the next day tu. So maknanya kami beraya 2 kali lah. Di Malaysia pun kami raya, di Cape Town pun kami raya kali kedua. Memandangkan Abang dah ada loyalty points dengan Emirates, so kami ambil Emirates flight lah. So penerbangan daripada KL ke Dubai dalam 7 jam. Lepas tu transit dalam 5 jam. Lepas tu lagi 10 jam setengah daripada Dubai ke Cape Town. Ya, agak lama. So siapa yang nak flight yang lebih laju boleh naik Singapore Airlines. Singapore Airlines total 14 jam kalau tak silap. Dan kalau nak flight lebih murah ada Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines kawan Abang dapat tiket dalam 2,900 kalau tak silap. So it's a good price. Okay, sebab dah banyak kali Abang review pasal Emirates ni dalam video-video yang lain. So video ni Abang bagi review secara ringkas je lah. Ni bila sampai di Dubai. So kami sampai Dubai dalam waktu subuh macam tu. So mak ayah Abang masa ni dah diorang tak boleh jalan jauh, dekat-dekat boleh jalan. So diorang naik wheelchair lah. So penolong pembantu-pembantu ni ambil daripada pintu flight, terus bawa ke lounge. Okay, so kita orang transit selama 5 jam sementara nak menunggu flight ke Cape Town. Okay, ni dekat airport Dubai. So ni kami pergi ke Terminal A sebab Abang memang favourite lounge dekat Terminal A. Dia ada Terminal A, Terminal B, Terminal C. Kalau Terminal B dengan C tu yang lama. So dan sana sangat ramai orang. So Abang prefer yang Terminal A ni sebab orang dia tak berapa ramai. Jadi nak pakai toilet ke, nak duduk makan ke, lebih selesa. Masa ni ada 3 flight in total daripada Dubai ke Cape Town. Abang choose flight ni yang bertolak 5.50 pagi dari Dubai dan sampai di Cape Town jam 11.30 pagi. Abang suka macam tu sebab gedebuk-gedebak sampai airport. By the time kita dah keluar pada airport dan sampai ke bandar, dah time untuk check in ke penginapan. So senang. So ni dah naik dah flight daripada Dubai nak ke Cape Town. So Abang ringkaskan lah, tak tunjuk sangat detail dalam flight ni. So basically mak ayah dan Abang naik business class. So dalam masa 10 jam 30 minit kami pun sampai ke Cape Town. So antara gelaran Cape Town ni ialah Mother City. Bila sampai saja di airport, Abang memang dah book kereta sewa in advance dengan Avis Rent a Car. So senang pakai Avis ni sebab insurans semua dah settle. So Abang dah sampai-sampai ni just swipe credit card saja. So ni nak tunjuk penginapan kami yang kami book dekat booking.com. Dia rumah 2 tingkat, ada 3 bilik. Actually kami total adult ada 1, 2, 3, 4. Adult ada 6 dan 1 budak kecil. So maknanya 7 orang lah.
Ni pemandangan dia lah, kami di tepi laut. Area ni nama Camps Bay. Dia antara kawasan, actually kawasan ni kawasan elit, tapi rumah kami ni murah. Kami dapat kami duduk 10 hari RM1,500 macam tu. Okay, not bad lah. First order of the day, kita orang pergi ke tempat nama Hout Bay. Kat situ ayah abang ada favourite shop fish and chips. So, actually mak ayah abang pernah datang ke Cape Town ni tahun 2011. So ayah abang dia masih ingat lagi fish and chips tu, dia suka. Nama dia Fish on the Rocks. So kami pun terus ke situ. So terus makan. So ayah abang tak nak rehat dulu. Abang kata, tak penat ke ayah nak rehat dulu? Tak nak terus makan. So terus pergi ke Hout Bay. Restoran ni simple saja. Dia makanan dia halal. Ada fish and chips, ada udang, macam-macam lah. Seafood lah. So di tepi, ni nama Hout Bay tempat ni. Hout dalam bahasa Afrikaans maksud dia wood, kayu, Hout, wood. Dia orang sebut Hout Bay. So sini banyak seal, ada great white shark pun ada juga kat sini. So laut dia tu agak berbahaya. So ni budak-budak suka main dengan burung camar. Banyak burung camar kat sini. Tapi kadang-kadang susah juga nak makan burung-burung ni, duk attack makanan. Area ni banyak juga orang Islam. Atas bukit tu actually ada pertempuran Islam dan ada masjid. Lepas dah kenyang makan, on the way back barulah kami boleh singgah ambil gambar. Ni mak dengan ayah bergambar kat area ni nama 12 Apostles. Gunung tu ada 12, kononnya ada 12 puncak lah, nak kononnya. Macam dekat Australia punya. So 12 Apostles lagi. Satu 12 Apostles kat Australia. So ni bergambar sat. Kat sana yang bukit kat belakang tu, yang tu lah bandar Cape Town. Kita nak pulang ke sana mengambil masa dalam setengah jam driving lah. Angin ya Rabbi, kencang nak mampui. Banyak pantai ni. Mana? Mana? Tu yang ayah ada di sini tu. Yang ayah ada di sana. Kira tu. Pada malam tu kami surprise. Abang ada sahabat-sahabat sebenarnya kat Cape Town ni. Diorang ni orang Cape Malay. Diorang generasi keempat lah kot. Orang-orang Melayu yang pernah dibawa negeri oleh penjajah-penjajah Inggeris dan penjajah Belanda dulu di Indonesia kan. So kami tak bagi tahu pun diorang ni yang kami nak datang. So kami surprise diorang. Tiba-tiba diorang terkejut lah. So abang memang tahu diorang ada kat rumah. Sebab masa ni kan raya pertama. So memang diorang gather kat rumah. Diorang terkejut gila tengok abang dengan family raya kat sana meriah macam kita juga. Sebab orang gathering kan first day. Cumanya it's not a public holiday lah. Kena apply cuti. Sunrise ni Table Mountain. Sunrise berlaku di other side. Tak nampak. Sini hanya nampak apa? Sunset. Tu boleh nampak dah sun rays kena top of Table Mountain.
Tu lunch, abang bawa mak ayah makan dekat waterfront. Dia macam mall kecil. So sini ada kedai nama Simply Asia. Dia jual makanan-makanan Asian lah, yang familiar kepada kita. Auntie, come and sit, auntie. Kanal lah. Yes, leka frit, auntie, leka frit. Auntie Sadiah ni umur dia ujung 60-an kalau tak silap. Tapi suami dia meninggal quite young. So dia jadi janda lah. Kesian kat dia hidup seorang-seorang. Nafis, koek van die Fatima, koek. Hier uit de ja, in een klein beetje. Een kleine plaatje. Ik heb het gemaakt. Ik heb een klomp droevruchten. I want to make dry fruit. Lamis ni kira anak sedara kepada Aunty Sadiah lah. Aunty Sadiah tu macam mak ngah dia. Ni mak, Aunty Sadiah dan Lamis. Kita dah makan kenyang. Terima kasih Aunty Sadiah. Kami balik dulu. Muka semua dah mengantuk sebab jet lag. Masa singgah hantar Lamis kat rumah dia, terjumpa pula Aunty Shumis and family. Ni pada pagi Sabtu, bawa mak ayah pergi Old Biscuit Mill. Dulu memang kilang biskut, tapi sekarang dia convert jadi macam art punya tempat lah. Situ ada orang jual makan-makan, ada kopi, ada kafe, orang jual biskut, makanan kecil-kecil ni. Banyak pedagang kecil-kecil, dia orang berhimpun jual barang kat situ. Trinkets pun ada, handicraft pun ada. So ni kami main awal ni sebab nak ambil tempat. Sebab dia kerusi dia panjang-panjang macam kerusi kantin. So kena reserve lah kalau nak duduk. Kami market ni start pukul 9 pagi. So kami sampai ni dalam 8.40 awal jugalah. Banyak peniaga pun baru nak set up kat sini. Ni dalam dia. So ada bahagian ni, bahagian makanan. So ada bahagian handicraft, bahagian jahitan, macam-macam lah. Coklat pun ada kat sini. Dia homemade coklat. Dia orang buat coklat kat situ. Kebanyakan turis tak tahu tempat ni, tapi sebab abang dah kenal local people, so memang abang tahulah tempat ni. So memang ni dah abang dah datang tempat ni a few times lah sebelum ni. Bagus juga dia convert kilang biskut lama ni jadi bagi tempat macam ni. Kat KL pun kan banyak kilang-kilang yang terbengkalai. Mungkin boleh buat macam ni juga. Good idea ni. Kementerian Pelancongan patut explore lah. Dekat market ni ada orang Islam berniaga, tapi tak semua makanan kat sini halal. So kena tanya, kalau tak pasti kena tanya. Yang Muslim tu sasa ada halal lah, tapi kadang-kadang yang hak lain tu ada yang halal, ada yang tak. Meja makan panjang yang macam meja kantin ni, sekejap lagi pukul 10, 10.30 penuh orang. Memang susah nak dapat tempat duduk kat sini. Masa ni dalam 16 Celsius. Kesian mak ayah kesejukan. Abang pakai t-shirt je macam ni. Abang okey sebab lemak tebal.
what? Which one here? Yes, one of One. Oh, it's gonna be bigger. Thank you. That thing happened. We like some 16 yogurt and some tzatziki from the Macam ni masuk. Different, better. Tersusun lagi lah. Tempat ni nama Maiden's Cove. Dia dekat nak pergi ke Camps Bay. Yang kat sana tu nampak rumah-rumah tu, tu tempat orang kaya. Macam Beverly Hills lah. Dia panggil Camps Bay, C-A-M-P, Camps Bay. Maiden's Cove ni dia daripada bandar Cape Town hanya about 10 to 15 minutes drive saja by the sea. Very very near. So kami punya rumah yang kami book kat booking.com tu dekat dengan sini lah. Ni dah raya keempat di Malaysia. Barulah Akib dan family dia sampai di Cape Town. Ni abang pergi jemput dia di Cape Town Airport bersama dengan sahabat baik abang si Zaid tu. So kami pergi ambil mereka, fetch mereka dan bawa balik ke rumah yang abang sewa lah dekat Camps Bay. Ni Akib first time tengok pemandangan. Welcome to my rooms. Gitu. Buka lock tu. Nama Gunung Jerai. Ada swimming pool. Alisa boleh pakai. Dia kotak. Tak boleh pakai. Dia tutup supaya tak masuk daun. So untuk lunch biasa bawa pergi makan dekat Fish on the Rocks, makan fish and chips dekat Hout Bay. Dan bawa jugalah Alisha boleh bergambar dengan burung-burung kat sini. Sini banyak burung camar. Seal pun ada juga kat sini. Ni Hout Bay lah. Ni bagi makan burung camar. Okay, senyum. Katalah Kak, Mak, I love you. Kerat.
Tirana. The runner. Marathon runner. This is my daughter-in-law. This I is see. my Umar's wife. wife. The first daughter with the first one? The first one is inside. It's okay. Mariam. It's okay. Mariam. Okay. Call the whole of Cansby. Ask them to come and eat. And the two boys is Umar Say and no about Ahmad na. Huh? Nakabida. Yes. You want to rotate here. So we don't love to live. You see, if you go to Cape, They were very wealthy. if you look, They were one of the early people here. if you go to Cape Town, you will see we stay here now. The Muslim state or the Malaysians at that time, they stayed in the most expensive areas of South Africa now. Yeah. Because they threw us all out and they took the land, Constantia and Makbara. To indicate that people stayed in those places, Simon's Town, you can go there and you can go and see the Makbara. Yeah, Karama. Karama they live on the. Now where the beautiful places, Yeah, the houses belong to them. yeah. You see, bungalows, all. Next day tu lunchtime, Abam dan satu keluarga dijemput untuk makan lunch kat rumah member baik Abam nama Francis Chetty dekat area Milnerton dekat Cape Town. Diorang ni family Indian yang duduk di Cape Town lah. So diorang memang asal sana. So diorang masak kat kita orang kari hari tu. So pergilah rumah dia kejap. Tengok ni anjing dia nama Shadow Husky, anjing Husky. Baru nikah. Ni on the way drive balik daripada Milnerton nak pergi semula ke Cape Town. So takes about 40 minutes. So ni nak nampak pemandangan. Itulah namanya Table Mountain. Itu memang landmark untuk Cape Town. Obvious lah kenapa orang panggil Table Mountain sebab bentuk dia macam meja. Pada certain days atas tu ada awan dan awan tu turun ke bawah. Nampak macam ada orang hampar saprah atas tu. Ni kami singgah dekat satu bakery yang sangat popular di Cape Town. Nama dia Limnos, Limnos. Dia ada macam-macam lah produk yang dia buat ni. So kami nak tapau sebab malam tu kami dijemput untuk barbecue dekat rumah kawan Cape Malay. So kami bawa ni sebagai buah tangan lah untuk dessert. Dan kami beli juga birthday cake untuk hari jadi anak Akib, Alisha.
Brian. Let's see who's the rich person tonight. الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا Safia. See the bak berai. Burwurst. Is it burwurst? Is it burwurst? Burwurst, yeah, you're right. Big one. Which one? The big one. And this one? It's just like sausage. Sausage, okay. The burwurst is the big one. Kabat lagi. Kembang lagi. Transporting ice. You got so many ice for. What do you want, sir? Yeah. Jadi kita mana dah boleh serang. You want that one? Lah. Sit at the table. Wait, one died, wait. One died. Let me take it one just. Please tell them your name is Alicia. Pernah ini untuk Alisha. Pernah. Sat gila. Come, what are you listening? Leave your bag. Happy birthday to you. Bless you. May Allah bless you. May Allah bless It's always your birthday. One language. Koza. Oh my God. You're right, it's always a birthday. Yay! It's coming back. Stubborn African candles. Nice. Okay.
The pink one. Give it to Safia, the pink one. Oh, Karia, so nice. Give it to Safia, the pink one. Okay. No, Safia? Okay, give it Give to Safia, give to Safia. To Safia na okay. I just want to take There, Safia behind No, you. I'm taking a video. Here you go. Okay. Eyo. Bismillah leka. Hmm? No, I'm taking the cake. Focusing on the cake. Zakaria, that looks so yummy. A cooked dung. Wow, is it yummy? You must give the icing to your grandma. Is it nice, Zakaria? Jalan Calamar is Bismillah leka. Uncle Amar, Khamida don't eat icing. She only No? fresh cream. Really? Oh, Larny. Larny. I'll take her to Constantia. It's still the same. Same person. Lamis, we're presenting the awards now. Best dress. gift for you. Say what? Say what? Yeah, wow. In pain. Yay. Say thank you. Thank you. Sorry, Lamis, you didn't win. Say thank you. Good time. Okay, hari ni our excursion is to Cape Point ataupun Cape of Good Hope yang kita belajar dalam masa sejarah sekolah dulu, yang Vasco da Gama lalu untuk Tanjung Pengharapan tu nak pergi ke India, yang itulah. So Cape of Good Hope ataupun Cape Point. So untuk nak pergi ke sana kita mengambil masa sejam lebih. So ni kita lalu dulu kat pantai Muizenberg. Muizenberg ni tempat orang surfing. Lepas tu ni dekat Simonstown. Simonstown ni ada dia macam lumut lah, pengkalan tentera laut kat situ. So ni Simonstown. So ada juga kawasan penguin kat sini. Ni kita dah sampai dekat pintu masuk Table Mountain National Park dekat Cape Point, Cape of Good Hope. Mak kena beli tiket lah sebelum masuk. So ni mak ambil gambar dulu tepi laut sebelum nak sampai ke Cape Point. Cape Point tu dekat hujung, Tanjung Pengharapan dekat hujung sekali.
Okey, Cape of Good Hope dengan Cape Point ni dia dekat hujung satu semenanjung peninsula. Dekat bawah dia panggil Cape of Good Hope. Sekejap lagi kita akan naik sebelah atas pula. Sebelah atas tanah tinggi dia panggil Cape Point. Kat atas Cape Point tu dia ada rumah api. So bila kita naik sebelah atas ni, dia ada kita park kereta dulu. Lepas tu dia ada macam cable car nama funicular. Kita akan naik funicular tu sampai ke atas puncak Cape Point. Atas tu ada rumah api. Actually ada pilihan sama ada nak naik funicular ni ataupun nak pilih untuk berjalan kaki. Kalau berjalan kaki nak naik atas puncak tu ambil masa dalam setengah jam macam tu lah. Macam funicular ni beberapa minit je lah. Sebab dia sangat steep. So kalau tak larat janganlah daki naik benda ni. Tapi kalau yang healthy silakan. Abang pernah daki sekali memang penat dah. Bila kami dah sampai atas kat Cape Point ni, just our luck lah, kami tak ada rezeki. Tiba-tiba cuaca jadi berawan. Sepatutnya kita nampak pemandangan laut luas kat atas ni. Dia tempat bertemunya lautan Hindi daripada kiri dan lautan Atlantik daripada kanan. So, dua laut bertemu. Of course dia bukanlah fix tempat tu bertemu kat situ. Dua laut tu bergerak-gerak lah sempadan dia dari masa ke semasa. Cuma sepatutnya nampak biru kat sini, tapi because of awan ni jadi macam kabur lah, tak nampak apa. Boleh lah nampak sikit-sikit tu. Atas tu rumah api. Ni rumah api lama. Rumah api baru dia dah buat kat bawah sikit, yang moden punya. Ini yang lama punya. Okey, tadi kan kita dah naik cable car atau funicular tu untuk naik atas ni. Bila sampai atas ni, ada lagi ni anak tangga untuk panjat ke rumah api ni. Dalam 100 anak tangga macam tu lah. So panjat lagi, daki lagi. So because it's very high up here. Unfortunately hari ni cloudy lah, tak nampak sangat. Kalau tak cloudy memang lawa tempat ni. Bila dah daki sampai atas sekali, sampai ke puncak Cape Point ni, ni yang lighthouse yang lama lah, sekarang dah tak pakai dah. Dia ada lighthouse baru yang bawah yang modern sikit. Ini pemandangannya lah dekat atas ni. Dia memang dia buat macam balcony macam tu lah, supaya dia buat macam kepungan dengan batu supaya orang tak jatuh ke bawah lah. Itulah ni, tengok tak, nampak awan saja putih. Sepatutnya semua ni pemandangan laut biru sepatutnya. Kita tak ada rezeki hari ni, tapi okey lah, sampailah juga, alhamdulillah.
crayfish. Selection. Kami dari aktiviti 10. Enjoy. Nanti kalau nanti boleh. Ada online internet. Dan dia short flight. Ya, boleh 3 hari. Boleh di negara. Makan senang. Makan tidak. Lepas selesai lunch, kami jalan-jalan dekat pelabuhan Kalk Bay kat bawah tu. Sebab dia pelabuhan perikanan dan memang ada pasar kat sini. So bila fish naik, dia orang akan terus jual untuk orang ramai. So segala kulit ikan, tulang ikan yang dia orang siang tu, dia orang akan buang bagi dekat singa-singa laut ni. Sebab tu ada banyak singa laut naik kat sini. Kuat jinak lah dengan nelayan. Tapi kita orang luar kena berhati-hati. Sebab singa laut ni dengan orang yang dia tak kenal, dia akan gigit. Yang nampak gunung jauh kat sana tu, yang tu lah tadi Cape Point dan Cape of Good Hope yang kita visit tadi tu. Dia kat ujung sana. Kat pelabuhan Kalk Bay ni, kita boleh nampak lah bot-bot nelayan ni berbaris. Ada bot yang keluar awal pagi dan balik petang. Dan ada juga bot nelayan yang shift malam lah. Dia keluar petang, dia bermalam di laut tangkap ikan dan balik keesokan paginya. Singa laut ni dari jauh memanglah nampak cute, tapi kena berhati-hati sebab kalau dia gigit memang boleh luka teruk. Baik, digarang. Itulah, reposing. Restoran Harbour House yang kami makan lunch tadi tu kat tingkat atas. So kat tingkat bawah dia ada juga kedai-kedai lain. Yang ni pun sangat popular lah. Lucky Fish and Chips ni sangat popular. Tapi dia tak restoran macam atas tadi lah. Atas tadi fancy. Yang ni dia macam more nak take away ke atau makan-makan atas bangku macam tu. On the way balik daripada Cape Point tu, kami singgah di rumah orang Malaysia ni nama Kak Anita. Kak Anita ni dia kahwin dengan orang putih sana, tapi husband dia dah meninggal. So she's, kalau tak silap 70 ke umur dia sekarang. So ni kami singgah, dia masak spaghetti untuk kita orang, simple je for dinner. Tu dia buat dessert ni. Kami sembang salah rumah dia 20 dan sejam lebih tu sebab dia on the way. So lepas tu baru kami balik ke rumah kami. Kak Anita tu yang pakai baju putih tu, yang belah kanan ni kawan. Ni Kak Anita. Yang belah kanan ni kawan dia datang melawat. Not 3 kilo. Tapi Kak Anita, kalau jangan persis
No, yeah. Tak Dia larat tak boleh stop, berhenti. Yeah, and then do it again. Buat Consistent. kemampuan you. Itulah. Kalau you build up. ikut macam ni apa kat ni. Fahita. You teruk. Itu Keesokan harinya abang pergi jumpa kawan-kawan kawan-kawan office lah, sebab dulu abang pernah kerja di Cape Town pada tahun 2011 sampai 2015, 4 tahun kerja kat sana. So ni pergi ke office, jumpa geng-geng sana, semualah pakat keluar main ambil gambar dengan abang. Dah lama tak jumpa dia ni. Kat more than 10 years lah kot. So ni bos abang dulu, nama dia Evershini, dia orang India kat sana. Dulu dia abang punya bos. Ni jumpalah geng-geng office. Malam tu kami dinner dekat kedai Simply Asia sebab kawan abang datang daripada Johannesburg. Dia fly in ke Cape Town. Ni kawan lama abang masa dekat gym dulu di Cape Town. Nama dia Trevor. Trevor ni dia memeluk Islam. Abang yang ajar dia 2 kalimah syahadah masa 2012. So dia peluk Islam, betul abang jadi Islam lah masa tu. Masya Allah, tabarakallah, semoga dia terus istiqamah di dalam agama tauhid ini. Amin. Hari berikutnya kami nak keluar excursion. Hari ni kami nak pergi wine lands, tempat dia orang buat wine. So kawasan tu semua ladang pokok anggur lah. Area tu dipanggil Stellenbosch. Okay, Stellenbosch. Daripada Cape Town dalam 45 minit drive. Tapi pagi ni kami quite surprise lah sebab cuaca berkabus. So ni dah sampai dah. First stop kami ialah kami pergi tengok cheetah dulu. So ni cheetah farm where they try to nak ternak cheetah secara dalam kurungan. Sebab cheetah adalah haiwan yang dilindungi dan banyak kena hunt secara illegal. So dia orang cuba nak membiakkan cheetah di sinilah. So sini kita kalau tak silap abang, dia punya tiket was RM100 per head. Agak mahal tapi memang berbaloi lah experience ni for if you ask me. Masuk dalam ni kita dibenarkan masuk ke dalam kandang cheetah tu. Dia orang guide kita dan kita boleh bergambar dengan cheetah. Tapi kita tak boleh ada barang yang bergoyang atas badan kita. So keychain ke apa semua tak ada, tak boleh. Sebab cheetah akan tertarik pada benda tu. So kita masuk dalam kandang tu, dia ambil gambar kita lah. Unfortunately, dia tak bagi kita ambil gambar sendiri. So, abang tak ada dengan handphone gambar tu. Dia ambil gambar dengan sama ada kamera dia ataupun macam Polaroid tu. Sebab dia takut cheetah tu attack. So, yang ni jackal, haiwan dekat savana sana jugalah. Body human. Abang nampak this quotation quite lawak. So, ambil sini lah. So lepas pergi cheetah tu, abang plan nak pergi ke satu tempat ni where they buat conservation burung-burung pemangsa. Okay, macam eagle, vulture apa semua. Dulu abang pernah pergi tempat ni berkali-kali, tapi bila sampai tengok-tengok dia ada notis baru je tutup. So mungkin kekurangan funds kot. So dia orang dah pindah ke tempat lain. Tu dah tak adalah tempat ni. Dia tak buka kepada public lagi. So ni kami sampai ke Aquila
vineyard. Dia orang tanam anggur kat sini untuk buat wine. Tapi of course kita tak minum wine, tapi pergilah situ ambil gambar macam ni, cantik. Ni memang man-made lah, man-made lake. Dia simpan air ni untuk siram dia punya pokok anggur apabila musim kering. Kami decided to have lunch kat sini, so we book a place. Tengoklah ni, pemandangan ni sangat cantik, panorama atas tasik dan nampak ladang anggur kat sana. So sejauh mata memandang. So tempat ni memang lawa. So Cape Town ni dia memang lawa tepi laut dan lawa juga di pedalaman. So you choose anywhere pun okay. Ni antara food yang we ordered lah.
swimming pool in my yard. Because the heat. Yeah. Oh, yeah. Oh, and we went in the monsoon area. It was in December. That's when we came. And There- that is supposed to be calmer and cooler Our place, rain and shine, every day. it rains and shine the whole year round. Oh, yeah. Yeah, that's the climate. the climate. General climate. Oh, cantik je. What's his name? What's the cat's name? Oh, so nice. I'm gonna have tea now. His name is Sonny. Sonny. British brand. What do you call it? A cane, American? Oh, no. I know what you mean. The Maine Coon. Oh, it's a Maine Coon, I think, isn't it? It looks, yeah, I think it's a Maine Coon. It's big. I don't know. I don't know. I just know it's a cat. It's bigger, much bigger. Oh, okay. Wow. Well, I mean, he is already. It's not too cold. No. It's fine. I'm gonna get my tea. Because my mom likes a house that's just one, floor. Yeah. In our old house in the north, it's double story. We'll get there. Double story. What's the sense? Difficult for yourself. Besar ni. Sebastian, Oh yeah. bigger than this. Mine is one captures all the moments. Mouthpiece and they've got the earpiece. Earpiece, yeah, that's good. That you still hear them. Yes, because it's loud. No, you still Yeah, no, because they do everything in In a group. yeah. But very organized. Yeah. Extremely organized. Yeah, you haven't seen the Turkish people. Say thank you. Salam. I will show you now. Here's my phone. I stand up my face. I'm gonna just. Yeah, Auntie Lofa. Yeah, Nilofa. She's in Timicom now, eh? Nilofa. Oh, dia tak mau. Dia nak duduk atas ni. Two children. So follow. Oh, that's Ujino. Very nice.
Masa ni kami dah nak sampai Bandar Hermanus. So kami pusing sekejap untuk semata-mata nak bergambar kat tempat whale watching. Masa ni bukan musim whale, so tak ada whale lah. So kami datang ni just semata-mata nak ambil gambar je kat papan tanda sini. Kalau datang musim whale dalam bulan 8, 9, 10 memang penuh orang lah sini. Dia buat boat tour, kita boleh sewa boat, dia pergi dekat whale di tengah laut. Tak jauh, kadang-kadang dalam 20 minit macam tu dah jumpa dah whale. Ni kawasan dekat Hermanus lah. Dia macam ada outcrop, batu batan, boleh ambil gambar kat sini. Bandar Hermanus ni atas tebing tinggi. Tepi tebing ni boleh ambil gambar. Lautan yang kita nampak ni kiranya lautan perantaraan antara lautan Atlantik dan lautan Hindi. Sebab kita dekat south of South Africa sekarang, dia kat situ memang pertemuan antara dua lautan. So memang biru lah, dan sini memang sangat-sangat cantik untuk bergambar. Very very nice view kat sini. So sini ada, dia punya tumbuhan dia tak banyak pokok, dia banyak shrubs, macam semak samun gitu. So sebab iklim Mediterranean kat South Africa ni. Itulah nak gambar ha. Bila sampai di tengah pekan Hermanus tu, kami pun terus lunch lah. Sebab masa ni dah 12.30. So semua orang lapar, makan kat kedai seafood ni. So dia punya fish and chips sedap, dia punya seafood, mix seafood platter dia pun sedap. So dah banyak kali dah makan sini sebelum ni. So kami enjoy kat sini because this shop dia face the pemandangan bandar ni, nampak laut. Nampak tu. So apa tu ni dekat tengah-tengah pekan Hermanus lah kiranya. Dan kami main ni, alhamdulillah kami main ni hari kerja, weekday, sebab tu tak ramai orang sangat. Kalau weekend jangan harap lah nak dapat tempat ni, orang queue punya panjang, orang susah nak dapat tempat. So ni kami bernasib baik lah, alhamdulillah. Orang tak ramai. Pandai nak. Mana? Crab tu crab lah. Lepas selesai lunch, for dessert, sebelah kedai seafood tadi, ni favourite ayah lah. Dia memang minat gelato dan aiskrim. So semua pakat try lah 1-2 scoop. Lepak sini Sat, sementara Sat pergi nak jalan-jalan. Yang bumbung merah kat belakang tu kedai-kedai craft tangan lah. So lagi kami pergi lepak-lepak kat situ, jalan-jalan tengok. So ni lepas ni duk lepak makan aiskrim dulu, makan gelato dulu. Okey, pelabuhan yang dekat bawah tu pada satu masa dulu adalah pelabuhan whaling. Whaling station. Maknanya bandar ni dulu dia bandar yang tangkap ikan paus. Tangkap ikan paus, heret ke pelabuhan tu, dan diorang akan siangkan ikan paus tu kat bawah tu. Sebab zaman tu lemak ikan paus digunakan untuk buat minyak
untuk pelita dalam rumah, sebab dia minyak ikan paus ni mengeluarkan asap yang sedikit. So dia digunakan untuk buat untuk pelita dalam rumah, dan juga buat candle, dan ada juga digunakan untuk pelincir kereta kuda, minyak untuk roda kereta kuda tu. Okay, so itu antara kegunaan-gunaan dululah. Ya, okey, yang ni dekat pasar kraftangan tu, abang tu jumpa kedai yang jual fosil Megalodon, yang ada movie nama The Meg tu kan. Tu Megalodon punya gigi lah. Ni mak jalan-jalan bersia-sia. Mak quite independent, dia tak takut nak jalan seorang-seorang. Di sini ada juga trip untuk pergi tengok shark, tapi abang tak pergi this time. Dah pergi sebelum-sebelum ni. Yang ni bawa mak ayah, kami tak pergilah shark diving. Assalamualaikum. Salam, selamat jalan. Masya-Allah, Malaysia. Yes. Alhamdulillah berkhair. Alhamdulillah. Sempat bergambar dengan imam masjid ni. Mereka sini komuniti yang sangat kecil. So mereka sangat-sangat berbesar hati kalau dapat jumpa orang Islam dari luar, daripada tempat ni lah. So Tok Imam ni sangat excited. Dia tengok kita pun dia kenal orang Malaysia, sebab nampak sangat orang Malaysia ramai datang ke sini. Inilah Masjid Hermanus. Dia tak besar sangat, kecil saja, but nice lah tu, boleh support the local Islamic community. Rumah Pak Imam pun dalam compound ni juga. Tu sebelah tu saja. Ni masjid, sebelah kanan tu rumah dia. So dia datang ni untuk buka gate semata-mata nak bagi kami masuk park kat dalam. Kalau tidak, gate tu dia tak kunci tapi dia tutup lah. So seterusnya daripada Bandar Hermanus ni kami nak berlepas ke Betis Bay. Dekat Betis Bay tu ada tempat nama Stony Point Penguin Colony. So ada penguin colony yang sangat besar kat situ. Lagi besar daripada Boulders Beach yang jalan nak pergi ke Cape Point hari tu. So this is bigger. So yang sebelah kiri ni is actually a lagoon. Kat situ ada resort dan golf course nama Arabella, which is quite popular for the locals. Ni kita akan lalu jalan ni, dia panggil Whale Coast Route, sebab dekat kalau musim whale, bila kita drive kat sini sepanjang tepi laut ni, kita akan nampak banyak whale yang datang ke tepi pantai untuk dekat air cetek untuk melahirkan anak. So kita akan nampak. Ni dah sampai dah Stony Point Penguin Colony. Masa kami sampai ni, actually the official tempat tu dah tutup sebab dia tutup pukul 4. Kami sampai ni 4.30. So tapi dia penguin ni dia bukan kira, dia duduk merata-rata je, dia bukan duduk dalam park tu saja. So ni kami masih boleh nampak lah, tak payah bayar tiket apa pun. Kat luar ni pun banyak je penguin berselerak kat situ. Dan di sana ada undang-undang yang protect penguin ya. So it's illegal for us to actually touch a penguin. Satu illegal, dan satu lagi kalau kita touch penguin dia akan gigit sangat sakit. So kena berhati-hati. No, that's it. Penguin ni biasanya dia akan keluar ke laut waktu pagi dan dia akan pulang ke sarang petang. Dia macam itik jugalah. Dia keluar tu dia pergi cari ikan kecil-kecil. Dia makan dan dia boleh simpan dalam perut dia. Bila dia balik, dia bagi makan anak dia, dia luahkan balik. So ni dah petang kami sampai ni, memang time dia pulang lah ke sarang. Ada yang dah pulang dan ada yang sedang pulang. Nanti akan nampak lah dalam video depan ni lagi, nampak burung-burung yang sedang pulang.
Hyrax. Rock Hyrax ataupun Dasi ni yang kita nampak ada bentuknya macam tikus, tapi sebenarnya it is the closest relative to elephants. So gajah ialah dia punya relative yang paling dekat. Now bila kita tengok dalam mulut Rock Dasi ni, actually dia ada 2 taring. Dia bukan 2 taring, sebenarnya 2 gading. Memang pelik. Kita nampak macam tikus kan, tapi tak. Dia daripada segi biologi, dia closest relative dia ialah gajah. Burung penguin dia memang suka duduk bawah kereta sebab bawah kereta kan warm. So sebelum bergerak kita kena check dulu. Di sekolah. Adik panggil penguin pulang ke sarang. Kat mana ni sarang ni? Jauh Turn ni. left, then turn right on Waller's Way. Then turn left on Cressela Avenue. Kadang-kadang dia cross jalan. Careful, Leka. You're on the wrong side of the road.
Setiba di Cape Town malam tu, kami singgah sekejap dekat tempat ni. Nama dia Wembley's, macam stadium Wembley kat UK tu. Tapi dia sini dia tempat jual burger lah, jual burger dengan fast food. Kami tapau dan makan kat rumah saja. Wembley's ni dia macam tempat jual fast food dan juga kedai runcit. So adalah juga barang-barang runcit kat tepi tu. Dia jual barang runcit halal dan daging halal. So now Cape Town punya video ni masih panjang. So abang decide that this is abang nak pecah video ni sebagai ni baru part 1 lah. So this is the end of part 1. Nanti kita akan berjumpa lagi di bahagian kemudian ya. Okay, Assalamualaikum.